Kamera. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernahkah anda terfikir apakah yang menyebabkan kereta anda selalu dalam keadaan yang baik? Jawapannya adalah ECU atau lebih dikenali sebagai Engine Control Unit. Tapi, apakah itu sebenarnya ECU? Dan apakah yang berlaku jika ECU rosak? Dan bagaimanakah cara-cara untuk mengetahui jika ECU bermasalah? Apakah itu ECU? ECU ibarat otak kereta. Ia adalah komputer kecil yang mengawal fungsi utama enjin, seperti sistem penghantaran bahan api dan sistem penyalaan. ECU juga membantu untuk mengumpul data daripada sensor yang terdapat pada enjin. Contohnya adalah auto sensor dan throttle position sensor. Ia juga membantu untuk mengoptimalkan enjin performance, fuel efficiency dan emission. Tanda-tanda ECU mempunyai kerosakan. Antaranya adalah lampu cek enjin selalu menyala, enjin susah untuk dihidupkan, dan juga enjin berkelakuan pelik seperti enjin akan berlaku misfire ataupun idling yang tidak stabil. Bagaimanakah anda mengetahui jika ECU anda rosak? Antaranya adalah enjin anda gagal berfungsi kerana terdapat beberapa komponen yang tidak berfungsi secara baik. Okey, sebagai kesimpulan, jika anda mendapati bahawa kereta anda mempunyai masalah yang berkaitan dengan ECU, anda boleh memakai scan tool seperti ini ataupun ini, dan juga anda juga boleh merujuk kepada mekanik yang berkemahiran seperti ini. Sudah tahu apakah itu ECU? Apakah tanda-tanda masalah ECU dan apakah yang berlaku jika ECU rosak? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ingat moto saya, keselamatan anda, keutamaan kami.